Awal tahun ini, satu isu besar telah tular di media sosial apabila dakwaan rasuah dikaitkan dengan bekas Panglima Tentera Darat Malaysia, Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan. Pendedahan ini segera mencetuskan perhatian umum kerana ia melibatkan institusi pertahanan negara serta dana awam yang besar. Susulan itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah menahan reman beberapa pengarah syarikat yang disyaki terlibat dalam kartel tender perolehan tentera darat. Siasatan mendapati projek-projek tersebut dilaksanakan melalui tender terbuka serta perolehan di bawah Pusat Tanggungjawab Tentera Darat, namun dipercayai ia telah dimanipulasi melalui sogokan dan pakatan sulit. Isu ini menjadi tumpuan rakyat kerana menyentuh soal kredibiliti institusi pertahanan dan kelemahan kawalan dalaman dalam organisasi tentera bagi mengekang aktiviti tidak sah. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat tentang pendedahan dakwaan rasuah dan rangkaian kartel dalam perolehan tentera. Teruskan menonton. Kepada peminat APHD, sokong kami dengan menyertai membership YouTube untuk akses video eksklusif. Muat turun aplikasi APHD di App Store dan Google Play Store. Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan merupakan bekas Panglima Tentera Darat Malaysia dan sebelum pendedahan kes rasuah ini, beliau dijangka akan dinaikkan ke jawatan tertinggi sebagai Panglima Angkatan Tentera PAT. Beliau telah berkhidmat sebagai Panglima Tentera Darat dari 6 September 2023 hingga akhir Disember 2025 sebelum digantung tugas dan diarahkan bercuti serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Isu ini mula mendapat perhatian serius apabila pada 21 Disember 2025, aktivis pembela tanah air Badrul Hisham Shaharin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad membuat laporan polis terhadap seorang pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia berhubung dakwaan pengubahan wang haram. Cikgu Bad mendakwa beliau memiliki laporan forensik kewangan yang melibatkan akaun peribadi individu tersebut yang menunjukkan kemasukan wang dalam jumlah besar secara konsisten setiap bulan mencecah puluhan ribu hingga ratusan ribu ringgit daripada sumber yang sama. Beliau turut mendesak agar laporan itu diserahkan kepada Istana Negara bagi menghalang pegawai berkenaan daripada dinaikkan pangkat. Sehari kemudian, pada 22 Disember, menurut laporan bernama, SPRM meminta Cikgu Bad membuat laporan rasmi manakala Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, memaklumkan bahawa pihaknya akan menyiasat sebarang dakwaan rasuah atau penyalahgunaan kuasa tanpa pengecualian. Perkembangan kes ini memasuki fasa lebih serius apabila pada 7 Januari 2026, bekas Panglima Tentera Darat tersebut bersama dua isterinya telah ditahan oleh SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah berkaitan tender perolehan. Bekas pegawai tertinggi tentera itu direman selama 7 hari, manakala seorang daripada isterinya direman selama 6 hari dan seorang lagi selama 3 hari. Susulan penahanan tersebut, SPRM membuka kertas siasatan terhadap Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan sebagai suspek utama berhubung dakwaan salah laku dalam perolehan kontrak ketenteraan serta penerimaan wang secara tidak sah. Bukti awal siasatan mendapati wujud transaksi kewangan bernilai besar yang dimasukkan ke dalam beberapa akaun yang dikaitkan dengan individu berkenaan. Jumlah tersebut didapati tidak selaras dengan sumber pendapatan rasmi seorang penjawat awam dan ini disiasat di bawah Seksyen 17 dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Dalam masa yang sama, seramai 17 pengarah syarikat turut direman atas dakwaan terlibat dalam kartel tender perolehan tentera. Mereka ini dipercayai membayar rasuah kepada pegawai tertentu bagi mendapatkan kontrak, khususnya melibatkan projek pembekalan dan penyelenggaraan. Kartel tender ini didakwa melibatkan kerjasama antara beberapa syarikat untuk mengatur pembidaan kontrak supaya mereka berjaya memenangi tender dengan bantuan pegawai dalaman yang menerima suapan. Siasatan setakat ini menunjukkan kes ini melibatkan satu rangkaian rasuah yang dirancang secara tersusun dan menyeluruh dalam kalangan pegawai tentera. Skop siasatan SPRM kini melibatkan 26 syarikat yang beroperasi di sekitar Lembah Kelang, Perak dan Pulau Pinang yang disyaki terlibat dalam tender perolehan di bawah Pusat Tanggungjawab PTJ Tentera Darat. Pada 9 Januari 2026, SPRM turut merampas 3 jongkong emas 999 seberat 1 kilogram setiap satu dengan nilai anggaran 1.8 juta ringgit, selain 9 jongkong emas seberat 100 gram yang dianggarkan bernilai lebih RM500,000. Tan Sri Azam Baki turut mendedahkan bahawa wujud cubaan melarikan wang tunai berjumlah 2.4 juta ringgit oleh seorang suspek awam dari sebuah kediaman ke lokasi lain
yang dipercayai mempunyai kaitan langsung dengan siasatan kes tender perolehan tentera darat. Perkembangan terbaru menunjukkan siasatan terus diperluaskan apabila 2 pegawai tinggi dan 4 pegawai kanan ATM turut ditahan setakat ini berhubung dakwaan salah guna dana dan rasuah berkaitan perolehan pertahanan. Selain itu, SPRM mengesahkan rampasan aset yang jauh lebih besar termasuk wang tunai, emas, jam tangan mewah jenama Rolex serta kenderaan mewah seperti Range Rover dengan nilai sitaan fizikal mencecah sekitar 11.4 juta ringgit. Siasatan turut melibatkan pembekuan puluhan akaun syarikat bernilai puluhan juta ringgit bagi mengesan aliran kewangan yang disyaki berkaitan rasuah perolehan tentera. Namun, kes yang tular kali ini bukanlah insiden terpencil yang hanya melibatkan tentera darat. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, SPRM melalui operasi seperti Op Sohor pernah menahan pegawai ATM yang didakwa bersekongkol dengan sindiket penyeludupan di selatan negara. Dalam laporan itu, menyebut seramai 5 pegawai kanan tentera dan 5 orang awam ditahan kerana membocorkan maklumat operasi serta menerima rasuah melebihi 3 juta ringgit dalam tempoh kira-kira 5 tahun. Kesemua suspek dipercayai menerima bayaran rasuah antara RM30,000 hingga RM50,000 bagi setiap aktiviti penyeludupan yang dijalankan. Selain itu, pada Ogos 2025, laporan media antarabangsa menulis tentang skandal melibatkan pegawai elit perisikan tentera yang didakwa menjual maklumat strategik operasi ketenteraan kepada sindiket penyeludupan untuk membawa masuk barangan larangan seperti dadah, rokok dan lain-lain dari negara jiran ke Malaysia. Malah, laporan Asia Sentinel sebelum ini turut menyenaraikan Angkatan Tentera Malaysia antara yang paling lemah di rantau ini dibelenggu rasuah, perancangan yang longgar serta campur tangan politik dalam urusan perolehan sehingga menjejaskan keupayaan sebenar pasukan tersebut. Dalam tempoh antara 2023 hingga 2025, perolehan tentera melibatkan ratusan projek berskala besar dan ribuan projek kecil dengan aliran wang tunai dikesan masuk ke dalam akaun pegawai kanan tentera serta ahli keluarga mereka. Isu ini dianggap begitu serius sehingga Yang di-Pertuan Agong sendiri pernah menegur bahawa masalah tersebut berpunca daripada Kementerian Pertahanan yang dipenuhi ejen atau bekas jeneral yang bertindak sebagai jurujual. Malah terdapat syarikat yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan turut cuba menjual peralatan ketenteraan seperti drone. Nilai keseluruhan skandal perolehan tentera darat dianggarkan melebihi 500 juta ringgit. Walaupun jumlah ini kelihatan besar, ia masih kecil jika dibandingkan dengan skandal perolehan pertahanan berskala nasional seperti kontrak kapal selam Scorpin bernilai 7 bilion ringgit dan skandal kapal tempur pesisir LCS yang dianggarkan mencecah 11 bilion ringgit. Pada peringkat sebesar ini, persaingan mendapatkan kontrak bukan lagi melibatkan pemain kecil, sebaliknya membabitkan syarikat pertahanan global serta lapisan birokrasi tertinggi dalam negara. Perolehan pertahanan merupakan antara perbelanjaan awam terbesar dan paling sensitif. Peruntukan ini memberi tumpuan kepada pengukuhan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia, penyelenggaraan aset sedia ada serta perolehan aset baharu. Namun apabila proses tender dicemari oleh kartel, kerajaan terpaksa membayar harga yang jauh lebih mahal. Akibatnya, sistem yang diperoleh tidak sesuai dengan keperluan operasi atau aset yang diterima pula sudah usang dan bermasalah. Lebih membimbangkan apabila rasuah melibatkan pegawai kanan tentera tertinggi dan pegawai perisikan yang mempunyai akses kepada maklumat strategik, kerosakan yang berlaku adalah bersifat menyeluruh. Individu dalam kedudukan ini bukan sahaja meruntuhkan integriti organisasi, malah membuka ruang kepada kebocoran maklumat sensitif, manipulasi perancangan pertahanan serta perlindungan terhadap aktiviti haram seperti penyeludupan. Oleh itu, membanteras rasuah dalam perolehan pertahanan adalah keperluan mendesak untuk memperkukuh pertahanan negara dan memastikan kedaulatan Malaysia terus terpelihara dalam landscape geopolitik global yang semakin mencabar.